Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni aku nak review satu staycation di Skincan. Kat belakang aku, nama dia Villa Chi. Okay, kat sini aku dengar ada pelbagai aktiviti yang menarik. Dan yang paling penting, dia ada spot OOTD yang Instagramable. Jom, kita tengok apa yang ada kat sini. Ikut aku sampai habis video, kita tengok boleh go tak boleh go. Let's go. Okay guys, kita dah nak sampai. Lebih kurang dari 6 km lebih kurang macam tu lah. Okay guys, korang akan nampak signboard ni, sepadan daerah Sabak Benam. Aku advise korang duduk kanan sebab kena U-turn. So kita U-turn dulu. Masuk ke Jalan Tali Air 4. Hati-hati sikit sini, kereta laju-laju. Okay, masuk sini kiri, Jalan Tali Air 4. Okay. What? How do you feel? Ya. Okay, kat sini korang straight je. Lebih kurang 600 meter akan sampai lah. Okay, dia ada di belah kanan. Okay, ada jambatan kecil ni. Masuk. Inilah dia, container homestay Villa Chi di Skincan. Kita masuk dulu, check in. You've arrived. Destination is on your right. Okay guys, jom kita check in. Masuk dulu. Okay, sini guys, inilah harga-harga bilik. Okay, harga bermula RM216 semalaman. Okay, kita masuk bilik. Ni lah. Oh kan, sebelah sana. Oh, okay. Ni nak atas sekali lah. 302. Okay, jom. Kita naik atas. Naik bilik. Bilik aku. Okay. 302. Jom. Kat sini tak ada lift lah. Pasal dia container. Okay. So, kena naik atas. Kita naik atas sekali. Ini 302. Okay. 302. Jom. Lah. Okay guys, kita dah masuk bilik dia. Jom kita tengok bilik dia boleh go tak boleh go. Kau masuk je. Okay, belah kiri ni dia punya tandas lah. Okay, ada tandas kat sini. Nampak? Dia split lah between jamban dengan mandi. Okay, kat tengah-tengah ni, okay, nampak ada dustbin kat bawah tu. Lepas tu ni tempat bowl untuk cuci muka ke apa yang patut lah. Okay, dia ada provide toothbrush. Okay, Villa Chi toothbrush. Nampak? Toothbrush dengan toothpaste lah di dalam. Okay, lepas tu ada dua cawan kat sini. Okay, macam biasa untuk berkumur ke apa yang patut. Okay, ni ada cermin untuk berdandan ke lah. Okay, lepas tu ada hair dryer kat tepi ni. Dia dah sediakan. Okay, lepas mandi kalau rambut basah, boleh blow dulu. Okay, kita masuk belah kiri dulu, tengok dia punya jamban. Sorry, bukan jamban, bilik mandi. Okay, kat sini ada provide lah. Nampak? Ada shampoo dengan shower gel. Lepas tu tempat sangkut tuala pun ada lah. Jangan risau. Okay, nampak belah sini. Okay, lepas tu dia tak ada fixed head shower. Dia cuma ada ni lah. Tapi water heater for me is good already. Okay, tandas bersih. Lepas tu ada water heater. Okay, terbaik. Okay, tengok dia punya jamban pula. Okay, ni dia punya paper roll lah. Okay,
tisu roll untuk toilet. Okay, lepas tu ada mangkuk jamban kat sini dengan satu lap kaki ni lah. Okay, towel untuk lap kaki. Lepas tu bidet ada. Korang tak boleh risau. Bidet ada. Okay. Jom kita tengok lebih katil pula. Okay. So, bilik aku ni, ada nampak? Ada 2 katil single bunk bed. Okay, dia 2 tingkat nampak ni. Okay. Besarlah bilik ni. Lepas tu ada satu king bed dekat sana. Okay. Facing paddy field. Ni yang mahal ni. Okay. Tengok. Dia punya katil. Selesa ni. Empuk. Tilam ni pun. Okay, ada bantal kat situ. Lepas tu ada charging point. So, kalau korang nak apa ni? Nak baring-baring sambil main telefon. Ada charging point kat bawah 2. Kat atas pun ada 2. Okay. So, towel setiap katil ada towel. Okay. 1, 2, 3, 4 kat situ. Okay, jom kita tengok katil belah sana pula. Okay. Ni dia. Katil king. Comfort. Memang comfy gila. Terbaik. Okay. Bilaci. Nampak Since 2019. Okay, 2 towel lah. Okay. 2 towel. Lepas tu kat tepi ni ada tissue box. Okay. Lepas tu TV pula. Cukup lengkap. Ada Netflix, YouTube, Smart TV lah senang cerita. Okay. Kau bosan-bosan boleh tengok TV. Disediakan juga prayer mat dan complimentary air mineral. Okay. Ada 6 air mineral kat sini. So, inilah ada TV satu kat sini. Besar TV dia. Okay. Consider besar lah. Jom kita tengok kat luar ada apa pula. Inilah dia punya port OOTD. Okay. Famous dengan port OOTD dia. Sawah padi. Nampak kat sana tu. Korang boleh ambil gambar. Okay. So, bangun pagi, inilah view korang. View sawah padi. Okay. Green ni memang betul-betul sedap mata memandang lah. Okay. Tengok sepanjang sana, sepanjang jalan sana, semuanya sawah padi. Okay. Tak payah pergi jauh. Dekat Selangor pun ada. Lepas ada kursi kat sini. Boleh duduk santai-santai. Okay. Ada 2 kursi lah actually. Terus satu lagi sini. Nampak? Korang boleh santai-santai. Okay. So, kita masuk dalam. Bilik, aircon. Okay. Tak boleh risau panas ke apa. Okay, ada aircon. So, korang rasa macam mana? Bilik ni boleh go tak lego? So, ini konsep kontena di Skincan. Nama dia Bilaci. Okay guys. Jom kita tengok apa yang ada kat sini. Okay. Kat sini kita tengok ada banyak basikal ni. Nampak? Banyak basikal ni. Okay. Kau boleh main basikal. Ada basikal yang kecil. Ada basikal couple. Okay. So memang fun lah. Okay. Tengok belah sana pun ada. Okay. Belah sini pun ada. Nampak? Ada basikal. Okay. So untuk couple ke ataupun untuk family retreat memang good lah macam ni. Okay. Nak reunion ke. Memang nice lah. Okay, korang boleh berbasikal ramai. Okay, lepas tu kat sini nak makan seafood. Sini ada restoran di Bendang ni. Okay, nak makan. Lepas tu kids friendly lah. Kat sini ada apa. Ni budak-budak nampak ni tak balik ni. Okay, nampak ada kuda ni. Okay, ada kuda ni. Lepas tu ada bola besar ni. Okay, lepas tu tengok belakang ada apa pula. Okay. Ada kids playground lah. Okay. Ni playground campur dengan dia punya kolam. Ni kolam dekat sini lah. Okay. Dekat tepi ni ada apa pula. Ada vending machine lah. Okay. Ada coffee machine. Lepas tu ada vending machine. Kau nak beli air ke. Okay. Kau nak beli. Ni untuk hotel punya tetamu lah. Okay, snack-snack ni, okay. Lepas tu Maggi cup pun ada lah. Nabati. Okay, jom. Tengok belah sana pula. Okay. Tengok dalam kolam. Slide dia. Okay. Tengok lah. Okay. Slide dia hanyalah untuk 12 tahun ke bawah. Okay. Budak-budak je lah. Ini kolam dewasa. Okay. Dewasa kedalaman
Mungkin friendly jugalah. Okey. Lepas tu ada satu kolam kecil kat tepi ni. Okey. Ini untuk budak-budak. Ini pun ada satu lagi slide. Okey. Ni kat sini kau boleh tengok dia punya pool punya rules lah. Okey. Pool punya rules macam biasalah. Tadi no food, no pets. Okey. Jangan lari-lari. Okey. Tengok aku dah fahamkan kat sini ada port OTD. Kita tengok port OTD pula. Okey. Untuk waktu operasi swimming pool, okey, 7 pagi sampai 9 malam. Okey. Pagi sampai 9 malam. Begini. Okey, ada surau juga. Okey, nampak? Ada surau, lepas tu ada bilik karaoke, mini box ni lah. Karaoke jamban. Okey, lepas tu ada apa lagi? Tengok. Ada air, boleh beli juga mesin-mesin macam tadi. Lepas tu ada claw ni lah. Okey, mesin claw ni. Okey, masukkan coin. Boleh beli token dia lah. Okey, token korang boleh beli dekat sini. Nampak? Token. Okey, token. Lepas tu ada Doraemon ni lah. Okey, masuk ni boleh goyang-goyang bunyi lagu budak-budak tu. Okey. Kita tengok port OTD tu pula. Dekat belah mana? Okey. Dia ada beberapa port OTD. Okey. Dekat bahagian depan ni ada satu. Okey. Bentar aku tunjuk korang. Ni nampak ni. Okey. Ni pun ada hotspot lah untuk Instagramable. Okey. OTD. Lepas tu kat bawah ni ada jual air kelapa lah dengan aiskrim. Boleh. OTD spot sana eh? Okay, thank you. Okay, kat sini boleh ni lah. Okay, untuk booking gambar, untuk drone daripada dia orang lah. Dia ada servis gambar, ambil gambar. Okay, ni foto servis. Ada foto servis lah. Foto, video tak ada eh? Video sekali. Oh tu, drone servis package lah. Okay, baik. Okay, jom kita tengok dia punya port OTD. So, port OTD dia belakang, okay. Daripada bilik aku tadi, boleh nampak lah dia punya spot dia, okay. Baik. Korang lalu di atas bendang ni nampak? Tapi dia dah bina batas ni lah. Okay, dia ada structure ni. Dia agak solid. Okay, tak risau. Tengok. Kat situ ada buayan. Okay. Gambar untuk TikTok ke IG ke. Memang cantik lah. Port OOTD yang terbaik. Nampak? I love Skinchan. Bilaci. Okay. Kau boleh turun bawah tu. Nampak? Kita pergi dekat buayan di bawah tu. Okay. Belah sana. Lepas ni kau boleh panjat naik atas ni. Okay. Ambil gambar. Lepas tu ada rumah kecil ni. Colourful rainbow punya balloons. Okay, ni kau boleh naik atas ni lah. Okay. Untuk ambil gambar. Lepas tu ada satu lagi. Satu lagi laci. Okay. Nampak? Buayan. Okay. Tengok. Dia ada di sini. Nampak Villaci Skinchan. The violin. Stairs. Okay. Udara memang nyaman kat sini guys. Memang terbaik. Nampak? Kau tengok batas padi. Okay. Nanti memang tengah hijau ni lah. Tak lama nanti dia akan menguning. Okay. So ni adalah time yang terbaik. Bulan April aku difahamkan antara timing yang baik lah untuk pergi ambil nak ambil pemandangan padi cantik hijau kan. April lah. Okay. Tengok. Boleh go tak go. Ambil some footage here and there. Gambar lah. Okay. Gambar berkeluarga. Memang cantik lah. Are you ready, Sophia? Want to go try the swimming pool? Okay. Go try first. Go try. Careful. You can take out your shoes. Take out your shoes first. Can. Put there. No. Can also. What? Careful. Wait, sabar. Wait for Ellie to come.
Eric, come. Eric. One, two, three, go. Whoa. Guys, aku nak cuba punya apa? Feeding fish. So kat sini boleh beli aiskrim. Okey. Kat bawah ni boleh beli aiskrim. Lepas tu beli air. Lepas tu ada ni lah pricing dia. Ada makanan ikan. Nak dua makan ikan, Dik? So satu ni, okey, RM5. Di sini boleh bayar pakai QR. Okey. It must be so funny. Ya. Look, oh, there's more there. Throw a bit for yeah. Whoa. Splash on you. Yeah. Whoa. You have fun, Sophia? Hai guys, aku nak cuba dia punya restoran di Bendang. Jom kita tengok. Boleh go tak lego? Aku dengar seafood sini menarik. Let's go. Let's go, Eric. Okay. Restoran seafood di Bendang dia dekat dengan lobby lah. Bawah ni je. Okay, jom. Eric, let's go. Come. Come lah, hold my hand. Okay, jom. Kita masuk. Okay guys, yang best ni kat sini, seafood ni semua fresh-fresh. Kau tengok, kau boleh pilih ikan kat sini. Nampak? Ni dia ikan ada lah. Okay. Seafood, kalau seperti kawan maklum, Skin Chan ni dia banyak fresh seafood. Dekat laut kan. Okey. Nampak dalam. Inilah dia restoran di Bendang. Okey, ada beberapa seated kat sini. Pintu bulat ada. Dia petak ada. Okey. Ada kaunter kat sini. Okey. Dia pakai kad boleh bayar. Okey. Ada terminal. Untuk boleh QR pun boleh lah. Okey. Ada dia punya ais lah. Okey. Sama ada crawfish. Nampak? Mesti kedai ni halal lah. Okey. Halal certified.
Aku nak try dia punya seafood. Okay. Kat sini ada ketam. Nak kena sotong tepung. Buat. Guna sotong yang fresh kat sini. Okay. Kita try. Tengok. Oh. Tepung rangup. Rasa kenyal. Terbaik. Ya. Atau aku ada order shake up. Okay. Ini shake up. Tengok. Try. You must try, guys. Serious. Highlander aku cuba pula. Lain macam dekat Highlander. Aku ni bukanlah fan sayur sangat, tapi aku suka Highlander. Tengok tofu ni pula. Campur dengan nasi. Terbaik, guys. Korang cuba. Serius ni, tak main-main. Tak berisau. Kerana serta dia halal. Nak ambil ketam. Nampak? Okay guys, kita dah sampai penghujung video. So korang rasa tempat ni macam mana? Boleh go tak boleh go? Aku rasa memang boleh go. Kau tengok apa yang kat belakang ni? Tengok anak aku. Okay, feeding the fish kat sini. Salah satu aktiviti lah. Okay, selain itu basikal pun boleh. Dia punya kids friendly pool memang menarik lah slide dia. Memang terbaik. Okay, bilik pun cantik, bersih, lepas tu luas, katil pun empuk. Okay, kedai makan dekat sini pun kau kena cubalah. Okay, seafood dia memang fresh. Jumpa lagi di video akan datang. Peace. Assalamualaikum.